Hai semua, Wawa kat sini. So, seperti yang dijanjikan, resepi wonton goreng paling simple dalam dunia. So, apa yang kita perlukan hanyalah isi-isi ayam yang tak kisahlah dicari atau di blender ke. And then, sedikitlah desula, sedikit minyak bijau untuk naikkan rasa. Dan juga perasa. Ni tak kisahlah nak tak mengikut rasa ke, nak tak garam ke, ajinomoto ke, tak kisah. And then after dah letak semua tu, kita boleh mix dia. And then carilah kulit wonton ni, ataupun kita panggil wonton pastry ni lah kan. And then letak isi ayam dia kat tengah, and then letak air sikit, and then kita lah buatlah bentuk dia tu. Air tu untuk jadi macam dia punya gam lah, untuk lekatkan dia. Buatlah bentuk gitu kan. And then buatlah banyak-banyak dulu, buat banyak-banyak. Lepas tu panaskanlah minyak di atas dapur. Kan. Lepas agak-agak panas tu bolehlah kita goreng. Goreng tu api dia perlahan tau, slow je, jangan api besar. Okey, goreng dia sampailah warna dia jadi keemasan macam ni. Dah siap lah ni kiranya ni nak makan. Petang boleh, malam boleh, tak kisah. Kan. Okey lah guys, bye.